Hai, Assalamualaikum. Okey, ingat tak video sebelum ni Cik Miaz ada tunjukkan macam mana nak selesaikan soalan ni kalau keluar pada soalan subjektif. Okey, kalau keluar pada soalan objektif, kita boleh terus guna kalkulator ataupun kita nak gunakan sebagai semakan jawapan pun boleh juga gunakan saja kalkulator kita. Okey, jom kita masukkan shift pecahan 3 kotak, 1 tekan ke tepi, 1 tekan ke tepi, 6 tekan ke tepi, tolak. Pecahan 2 kotak, 13, tekan ke bawah, 24, tekan ke tepi, bahagi. Pecahan 2 kotak, 3 darab 13, tekan ke bawah, 4, tekan ke tepi, tolak. Kurungan negatif. Pecahan 2 kotak, 2/9. Okey, sama tak soalan kita dengan kalkulator? Sama, dan kita boleh terus tekan sama dengan di bawah. Nampak tak? Dia bagi jawapan 4/3. Sama jawapan kita. Bye.